Aku nak pesan dekat korang, hati-hati kalau nak cuci kereta ke motor ke dekat kedai warga asing. Warga asing sekarang ni dah pandai main-main harga. Dia janji RM15 jadi RM30. Kalau kereta RM30 tu kita dah rasa mahal, apatah lagi motor. Yang ini mangsa penipuan warga asing ni RM30. Bawa motor, cuci motor. Jom tengok video. Tengok dulu. Cuci motor 15, lepas tu 20, 20 lepas tu mau RM30. Ini tempat. Ini tempat tengok dulu. Ini tempat ya. RM30. Mau cuci satu motor tau. Satu motor Motor mau RM30. 15 sampai 20, 20 sampai RM30. Ini yang motor, bukan kereta tau. Ini. Ini dia membuka. Ini saya boleh naik. Okey. Itu siapa? Tauke siapa? Tauke. Apa? Tauke siapa? Tauke. Tauke, you main tauke orang Melayu Tauke orang Melayu ke siapa? You license mana punya? Cakap dulu. License mana? License mana? Ada. License ada? You punya license orang Bangla punya license. Dia sekarang. Cina punya bos. Oh, Cina punya bos Cina punya bos. Tak apa. Banyak cantik. Ini. Jangan cakap banyak. Itu jangan cakap banyak. Ini tengok. Tak apa, you cakap itu 15. Itu dia lagi dia cakap. Itu dia cakap 15 sampai 20, 20. Sekarang ini muka. Sekarang 30. Oh, cantik. Banyak cantik Oh, banyak memang. Oh, you orang suka-suka main itu harga kah? You orang suka-suka main harga tau. RM15 motor, nanti 20, 20 ke 30, ini 30, ini 20. Mai cantik you orang. Okey, business, okey. Stop. Tak apa, saya lain tempat, saya pergi. Okey, thank you.